kenalan-kenalan sekolah ataupun housemate, roommate, classmate, office mate, agar semua dapat sama-sama dengan kita pada pagi ini. Kita berbaki beberapa jam sahaja lagi sebelum masuknya bulan Ramadan untuk kita set kembali apa yang perlu kita persiapkan untuk kita sama-sama menjadi orang yang bersedia sebelum tibanya bulan di mana Allah Subhanahu Wa Taala la ilaha illallah memberikan limpahan anugerah dan limpahan rahmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang terdahulu, insya-Allah. Alhamdulillah. Baik, adakah semua dah bersedia? Adakah semua telah bersedia? Alhamdulillah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pada pagi ini kita sama-sama menantikan kehadiran bulan Ramadan Al-Mubarak, yang mana ia menjadi satu penantian yang diharapkan, yang ditunggu-tunggu oleh ramai orang-orang yang beriman, terutamanya orang-orang soleh. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri menantikan tibanya bulan Ramadan ini 60 hari sebelum masuknya, sebelum terlihatnya hilal anak bulan di bulan Ramadan. Nabi SAW telah menyebut-nyebut nama Ramadan ini di dalam doa Nabi SAW sebelum ataupun selepas ketika Nabi melihat anak bulan Rajab. Maknanya Nabi SAW adalah orang yang sangat-sangat bahagia, sangat-sangat gembira bila tibanya bulan Ramadan. Kerana Ramadan ini adalah satu-satunya bulan, satu-satunya nama bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Quran, tuan-puan. Kita tak akan temukan nama-nama bulan lain di dalam Quran. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani itu di dalam Quran. Allah sebut Ramadan ini satu kali dalam Quran, dan ini adalah satu-satunya nama bulan. Ketika di dalam Quran itu ada 600 perkataan tunggal yang Allah sebutkan. Ada perkataan yang berulang dan ada perkataan tunggal. Maknanya satu kali sahaja Allah sebut. Bila satu kali sahaja Allah sebut, itu menunjukkan keistimewaan tentang besarnya nilai yang ada di dalam bulan ataupun di dalam perkataan tersebut, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengulangi bulan ataupun nama itu di tempat-tempat lain. Dan kita nak kena faham tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan, mengangkat dan mengistimewakan bulan ini, supaya kita menjadi orang yang memandang Ramadan ini sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Lepas ini, tuan-puan kena melihat Ramadan sebagaimana para nabi ataupun sebagaimana Nabi Muhammad lihat Ramadan. Cara pandang kita, cara rasa kita, perasaan kita, suasana, sama ada sendirian ke, berkeluarga ke, secara berjemaah ke, berseorangan ke, Ramadan itu tetap perlu untuk dirayakan walau keadaan kita ataupun walau apa pun keadaan kita. Ramadan itu tetap mampu mengubah dengan limpahan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan di dalam Ramadan itu. Sebab itu Ramadan Allah sebut satu kali sahaja. Maka para ulama antara kita boleh reflect, kenapa dia sebut satu kali sahaja? Di sini kita boleh faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak kita merasakan bahawa kalaulah Ramadan ini adalah satu-satunya Ramadan yang Allah berikan. Walaupun Ramadan ini akan berulang setiap tahun, kan? Walaupun Ramadan ini akan berulang setiap tahun, tapi perasaan kita, apa yang kita rasa, kita kena pastikan ataupun kita kena rasa ini adalah Ramadan yang terakhir yang telah Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kita berusaha menjadi orang yang sangat-sangat menghargai bulan Ramadan ini, sehingga kalaulah ini Ramadan terakhir, apa yang perlu untuk kita lakukan? Apa yang perlu untuk kita lakukan? Sebab umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu, mereka tidak memiliki keistimewaan seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan sangat special untuk umat Nabi Muhammad.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ramadan ini sangat istimewa. Bulan ataupun umat lain, mereka dapat puasa. Mereka ada kewajipan. Mereka ada syariat puasa. Tetapi mereka tidak ada limpahan Ramadan. Bulan Ramadan ini tidak diturunkan melainkan hanya kepada umat Nabi Muhammad SAW. Segala kebaikan, segala gandaan pahala, segala keistimewaan yang ada dalam Ramadan ini hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan kita mendapatkan Ramadan ini kerana kasihnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yang bukan sesiapa ini pun dapat kelebihan, privilege, dapat benefit, kebaikan yang sangat banyak kerana hanya semata-mata kita ni umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat terdahulu, mereka nak dapatkan ganjaran pahala satu kali Ramadan ini, mereka perlu untuk beribadah 500 tahun. Sehari semalam beribadah, solat, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan bayang, kita hanya beribadah 30 hari sahaja. 30 hari sahaja. Umat terdahulu mereka perlukan meluangkan 500 tahun. Sebab itu dalam para sahabat SAW melihat Nabi SAW ketika menceritakan tentang ibadah orang-orang Bani Israel yang mereka tu duduk di gua-gua, bukit bukau, duduk di tempat-tempat terpencil jauh daripada masyarakat kerana nak menumpukan nak ibadah. Tiba-tiba umat Nabi Muhammad, kata Nabi, boleh menandingi dan mengungguli ibadah orang-orang Bani Israel. Boleh melebihi ibadah Bani Israel 500 tahun. Itu hanya menumpukan perhatian, hanya memberikan sepenuh hati untuk kita beribadah di dalam bulan Ramadan yang tak sampai 1/3 daripada setahun pun. Kita ada 365 hari. Kita ada 12 bulan. 11 bulan itu kalau disibukkan dengan urusan-urusan dunia, pekerjaan, 335 hari yang berbaki itu kita sibuk dengan urusan dunia dan pekerjaan, tugasan dan sebagainya, itu tidak mengapa. Tapi Ramadan tidak layak untuk kita sibukkan tentang hal yang sama yang kita sibukkan 11 bulan yang terdahulu. Jadikan, allocatekan, buat bulan Ramadan ini sekurang-kurangnya ada ibadah yang kita lakukan lebih daripada bulan-bulan yang lain. Bulan ni kita sibuk juga kan, tapi kesibukan kita lebih diuruskan, lebih terarah kepada kebaikan, kepada ibadah Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan tuan-puan, bulan Ramadan ibadah sunnah jadi digandakan menjadi ibadah wajib, dan ibadah wajib itu digandakan oleh Allah 7 ke 700, 10 ke 700 kali ganda pahalanya. Kita baca Quran satu huruf boleh naik ke 10 pahala hingga ke 700 kali pahala. Kita sedekah boleh naik 10 kali ganda ke 700. Apa je kebaikan kita buat itu digandakan oleh Allah. Double, triple, quadruple. Tidak siapa boleh mengetahui sebanyak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala gandakan. Itu semua mengikut niat dan kesungguhan kita. Lagi besar niat kita, lagi bersungguh yang yakinnya kita, semua itu akan menjadi ladang pahala untuk kita semua. Ladang pahala untuk kita semua, tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Dan kita tidak akan mengetahui hakikat Ramadan melainkan kita menelusuri apa yang telah disebut oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Kadang-kadang bukan kita ni tak tahu apa yang ada dalam Ramadan. Cuma kita tidak sempat untuk memberi ruang dalam diri kita mengetahui apa rahsia dalam Ramadan sehingga Nabi Muhammad sangat-sangat gembira datangnya bulan Ramadan. Kita bukan tak tahu, cuma kita tak sempat beri ruang ke dalam hati kita untuk mengetahui apa yang Nabi SAW sebut dalam bulan Ramadan. Al-madadu ala al-gadril mashhad. Pemberian dan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala ini diberikan atas kadar bagaimana cara kita melihat. Kalaulah kita menjadi orang yang melihat Ramadan ini hanyalah bulan yang akan datang setiap tahun, dia hanyalah bulan yang akan silih berganti, dia hanyalah kalender yang bertukar, dia hanyalah nama-nama bulan yang Allah telah pilih, maka pemberian Allah pun akan dihadkan, akan tersekat, akan dikurangkan sebagaimana cara kita menilai Ramadan melalui basirah kita, hati kita.
Tetapi kalau orang hari ini dia melihat Ramadan ini penuh penghargaan, penuh kesyukuran, penuh rasa tak layak sebenarnya hakikatnya untuk diberikan anugerah Ramadan, maka Allah akan bagi dia pemberian yang lebih banyak daripada orang-orang yang tidak memandang Ramadan dengan dengan cara yang benar. Sebab tu perkara pertama sekali tuan-puan, kita kena ubah cara pandang kita. Ramadan ini bukanlah waktu untuk kita mencari-cari ruang waktu untuk kita buang masa hanya semata-mata nak menunggu maghrib tiba. Kenapa? Sebahagian orang dia hanya cari waktu nak buat apa mungkin scrolling and swiping, baca berita-berita sensasi dekat thread, dekat social media semata-mata untuk menantikan azan maghrib bila. Tuan-puan, ini mungkin masa kita kecil, masa umur kita belasan tahun, masa kita belajar, mungkin kita ada mindset macam tu. Tapi sekarang ini tuan-puan, kita kena ada satu perubahan cara pandang melihat Ramadan. Ramadan terlalu besar untuk kita memandang kecil. Ramadan terlalu agung untuk kita meremehkan. Ramadan terlalu hebat untuk kita memandang dengan cara yang sama seperti mana anak-anak kecil pandang. Sebab tu sebagian para ulama' ada sebut kita ni tentang akhirat kita macam anak kecil. Tapi tentang dunia kita improve setiap sudut. Tapi tentang akhirat, tentang kebaikan, tentang Allah, pandangan kita terhadap agama ni sama macam pandangan anak-anak kecil terhadap agama. Pandang remeh, ambil berat, tak beri perhatian, tidak tertawar, tidak ada perubahan. Maka saya adakan pertemuan dan proses ini untuk pertama sekali, lagi beberapa jam masuknya Ramadan, kita perlu untuk ubah cara pandang terhadap Ramadan. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita perlu untuk niatkan, perbanyakkan niat. Perbanyakkan niat sebelum masuk Ramadan. Nak niat apa tuan-puan? Niat puasa. Itu nanti, malam nanti niat puasa. Ini niat Ramadan. Beza antara niat puasa dengan niat Ramadan tuan-puan. Kalau niat Ramadan, atau kalau niat puasa, nawaitu shauma ghadin. Kan, itu semua kita dah hafal dah. Raihan dah bantu kita banyak sangat tentang niat Ramadannya. Tapi niat puasa. Tapi kita nak bincangkan niat Ramadan tuan-puan. Niat Ramadan, niat macam mana? Niat Ramadan itu maksudnya apa? Niat Ramadan maksudnya adalah kita kena berazam. Kita kena letak satu setting dalam hati kita, dalam diri kita ni. Apa kita nak buat dalam Ramadan nanti? Apa kita nak buat dalam Ramadan nanti? Dah ada checklist dah. Dah ada senarai kerja. Ataupun dah ada perkara-perkara yang kita nak capai dalam bulan Ramadan. Kalau tidak ada, kena buat. Ustaz, saya dah buat dah. Tapi samalah macam azam tahun baru. Takkan pernah tercapai. Tuan-puan, azam tahun baru dengan niat Ramadan itu adalah perkara yang sangat berbeza. Niat Ramadan, tuan-puan, Ramadan. Maksudnya, kalaupun azam tahun baru itu tidak tercapai, maka dia tidak memberi kesan kepada apa-apa. Tapi, kalau niat Ramadan telah kamu susun, tetapi kamu tak berjaya untuk lakukan, pahala itu telah Allah SWT wujudkan. Pahala telah Allah wujudkan walaupun kita tidak mampu untuk lakukan. Tapi dengan syarat kita tidak mampu, bukan sengaja tak mampu buat. Itu yang pertama, ya Allah, aku nak perbanyakkan baca Quran. Tanpa menyebutkan berapa kali khatam. Mungkin kita kata nak baca Quran sehari, kita pakai sehari tuan-tuan, jangan pakai bulan. Kalau bulan, kita ukur dengan bulan, kita akan bertangguh-tangguh. Contoh kita kata, satu Ramadan ni aku nak khatam. Ramadan ini aku nak khatam. 30 hari punya niat, tu jauh, panjang. So kalaulah kita tak baca hari ni, esok ada lagi. Kalaulah tak baca hari ni, esok ada lagi. Kita akan menjadi orang yang bertangguh dan memandang rendah. Tapi kita pakai per hari. Daily punya niat. Maksudnya sehari mesti paling kurang 20 muka surat. Contoh. Ataupun 5 muka surat. Ataupun 2 muka surat. Ataupun 5 muka surat. Sehari. Ataupun sehari aku nak mesti solat berjemaah. Paling minimum 1 solat. Kita ada
kita ada 5 solat kan. So kurang-kurangnya subuh mesti jemaah. Maghrib mesti jemaah. Isyak mesti jemaah. Kalau tak dapat kelima-lima solat itu jemaah, paling kurang subuh mesti berjemaah. Daily punya niat. Okey? Ataupun selawat atas Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak menjadi orang yang tak terganggu dengan apa yang beredar dekat media sosial ni. Kita kan ada banyak media sosial tuan-puan. Tuan-puan ada banyak. Berapa media sosial tuan-puan ada? Tuan-puan ada berapa media sosial tuan-puan buka setiap hari yang telah mengambil banyak waktu kita selama ini. Yang banyak kerja kita terganggu, yang banyak waktu kita terbuang, yang banyak pekerjaan kita tertangguh gara-gara media sosial ni tuan-puan. Ramadan, kita bukanlah suruh sama-sama kita uninstall kan, tapi kita cuba untuk reduce sebanyak mungkin berapa yang kita mampu, ataupun kita unfollow, kita hide sekejap, kita mute sekejap orang-orang yang kita selalu meninjau kehidupan dia. Ustaz, saya tak follow sesiapa tapi selalu masuk juga. Ustaz, macam mana? Tu FYP kita. So kita kena mengubah algoritma. Jadi kada algoritma Ramadan ini semua tentang kebaikan. So bila lalu Al-Quran, bila lalu selawat atas Nabi Muhammad, bila lalu asatidah yang ada dekat dalam media sosial ni, tengok lama-lama. Faham? Maknanya tengok lama-lama maksudnya apa? Tengok lama-lama ni maksudnya kita nak bersihkan kita punya media sosial tu daripada terganggu. So kejap lagi lah kalau kita punya kecenderungan melihat itu lebih lama, dia akan keluar lagi sesuatu yang baik itu buat kali kedua, dan susulan itu akan terus dilanjutkan dengan, maknanya kita nak bersihkan kita punya FYP. Kita nak bersihkan algoritma ni khusus untuk Ramadan sehingga kita berjaya bawa sampai di keluar Ramadan dengan algoritma yang sama. So Ramadan ke tak Ramadan ke, kita punya media sosial tu kekal begitu. Ramadan ini adalah garisan pemula. Ramadan ini adalah titik perubahan. Ramadan ini adalah langkah pertama untuk kita membersihkan media sosial. Kalau bukan Ramadan, tuan-puan nak tunggu bila lagi tuan-puan? Kita dah selalu dihidangkan dengan artis, influencer, dengan orang-orang yang sepatutnya tidak ada watak di dalam hidup kita. Kita tak perlu ambil tahu cerita orang tu pun sepatutnya. Tak perlu bercerita tentang orang itu pun dalam hidup kita. Hidup kita ni terlalu berharga, terlalu mahal. Setiap 1 minit dalam hidup kita ni terlalu berharga untuk kita bagi waktu kita kepada orang. Sedangkan orang-orang itu mengaut keuntungan yang sangat banyak, hasil attention yang diambil daripada hidup kita tuan-tuan. Kita rasa kita scrolling, swiping je. Padahal ada orang telah mengambil jutaan keuntungan daripada view yang telah kita sumbangkan kepada mereka. Ramadan ini kita kena putuskan rantaian itu tuan-tuan. Ramadan ini kita kena menjadi pemutus dan pemisah kepada orang-orang yang telah mengambil banyak waktu kita. La ilaha illallah. Boleh kita kena berazam. Tuan-puan, kita kena berazam. Saya nasihat diri saya untuk kita semua menjadi dan membersihkan algoritma media sosial kita bermula dengan Ramadan. Sekarang ni. Lepas ni, pukul 8 nanti, habis kongsian, perkara pertama yang kita kena buat, bersihkan media sosial kita. InsyaAllah. Sebab beramai orang yang akhirnya puasanya semata-mata dapat lapar dan dahaga sahaja, tanpa diberikan pahala oleh Allah kerana matanya, telinganya, mulutnya, tangannya typing dan consume macam-macam perkara yang tak layak untuk dilihat, tak layak diambil ataupun diberikan waktu dalam bulan Ramadan ini. Boleh tuan-puan? Kita kena berjanji tuan-puan. Kita kena berjanji untuk berusaha. Untuk berusaha membersihkan dan mengurangkan screening kita di dalam bulan Ramadan ini, insya-Allah. Baik, seterusnya adalah niat Ramadan kita apa? Adalah tak nak tinggal qiyamul lail, tak nak tinggal tahajud. Kita bangun tuan-puan, adakah semata-mata untuk makan saja tuan-puan?
Kalau semata-mata untuk makan, bulan lain pun boleh bangun untuk makan. Sahur tuan-puan, sahur tu bukan untuk makan. Sahur itu adalah nama waktu tengah malam. Nabi Muhammad SAW sahurnya itu setiap hari. Sahur itu adalah waktu beberapa detik, beberapa minit sebelum azan maghrib, sebelum azan subuh. Nabi ni bangun sahur tu setiap hari. Kita bangun sahur hanya bulan Ramadan dan hanya untuk makan je. Hanya untuk makan je tuan-puan. Bangun awal sedikit, allocate-kan 3 rakaat ataupun 2 rakaat ataupun beberapa rakaat yang kita boleh bangunkan. Kalau tak ada waktu, kita kena usahakan untuk bangun niat witir. Niat witir tuan-puan. Solat witir tu jangan tinggal. Kalau lah kita sibuk, kita penat malam tu, dah tak larat dah tak bermaya, dah lesu, dah habis tenaga, dah lah puasa, kerja lagi kan. So kalau lah tak larat dan tak berdaya untuk solat tarawih, solat witir tu jangan tinggal. Solat witir jangan tinggal. Kalau tanya Ustaz nak solat tarawih ke solat witir, maka solat witir tu jangan tinggal. Sebab Nabi Muhammad tak pernah tinggal solat witir. Sama ada secara Nabi tu musafir ke, Nabi tak musafir ke, Nabi tak pernah tinggal solat witir. Sebab itu sebagai mazhab, mereka mewajibkan solat witir. Punyalah Nabi concern dengan solat witir. Ada para ulama yang mewajibkan untuk orang yang bertaklid mazhab mereka itu solat witir. Dan solat witir ni paling minimum 1 rakaat dah. Yang paling adnal afdal, maknanya yang paling afdal, yang paling rendah 3 rakaat. 3 rakaat. Boleh insya-Allah tuan-puan. Kita kena berazam solat witir itu jangan ditinggal. Itu jangan ditinggal. La ilaha illallah. Yang keempat apa? Yang keempat, kita kena banyakkan berdoa. Yang keempat, kita kena banyak berdoa. Saya laju sikit, tak apa. Ke boleh? Ke laju sangat? Tak laju pun kan? Sebab saya sebelum pukul 8 kita akan berhenti. Sebab saya nak kena bergerak. Tapi saya akan bagi terus doa. Jangan lupa doa. Doa ni kena banyak tuan-puan. Doa ni kena banyak. Kalau selain bulan Ramadan, kemustajaban doa tu diukur pada tempat, pada waktu, pada orang. Maknanya mungkin lepas masa hujan doa makbul, ataupun di antara 2 azan, ataupun di antara 2 khutbah, ataupun ketika musafir, ataupun sebelum subuh. Kemustajaban doa tu dia terpisah-pisah waktu dia. Kecuali Ramadan. Ramadan itu sepanjang hari dan setiap malam mustajab. Nabi kata, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabus sama." Masuk je malam pertama Ramadan, antara perkara yang Nabi sebut terbuka pintu-pintu langit ni. Pintu-pintu langit ni akan terbuka luas. Dulu tuan-puan, sebelum Ramadan, kita punya pahala nak pergi kepada Allah, doa yang kita minta dekat Allah, nak pergi dekat Allah, dia perlu melalui lapisan-lapisan. Dia perlu melalui tingkatan-tingkatan. Ada banyak immigration, ada banyak custom, ada banyak lapisan untuk kita nak tembus kita punya pahala ataupun kita punya doa. Ini sebahagian dalam hadis Nabi SAW sebut ada orang baca Quran itu tak sampai daripada kerongkong dia. Pahala itu tak keluar. Ada orang perempuan beribadah, Nabi kata pahala dia tak lepas kepala dia. Jangankan pergi langit tuan-tuan, nak lepas kepala ni pun tak lepas. Maknanya ada sebahagian orang yang pahalanya tak boleh terangkat. Kecuali Ramadan. Ramadan, apa je tak pergi kepada Allah, semua pergi. Sebab itu antara syarahan hadis, para ulama sebut, apabila Nabi kata dibuka pintu langit, maknanya setiap doa kita Allah terima. Doa makbul kawan-kawan. Doa makbul, doa mustajab. Jadi kita kena yakin hal tu.
Kita kena yakin. Nabi kata, Udu'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa doa kamu mustajab. Doa tak mustajab, doa siapa tuan-tuan? Doa yang orang yang tak yakin. Doa orang yang tak yakin tu memang tak mustajab. Sebab dia sendiri ragu-ragu dengan Tuhan. Macam mana Allah nak makbulkan dalam keadaan awak minta dekat aku ni dalam keadaan penuh dengan keraguan. So doa kepada Allah yakin. Confirm Allah makbulkan 100%. Cuma kita kena belajar juga cara macam mana Allah nak jawab doa tu berbeza. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan terus kat dunia ni. Allah bagi kamu nak kaya, kamu nak anak, kamu nak bahagia, Allah bagi on the spot. Itu pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala tangguhkan. Tangguhkan ni maksudnya Allah berikan pada waktu yang tepat. Mungkin sekarang kamu belum boleh terima lagi. Lepas 5 tahun baru kamu bersedia, muhayya, kamu bersedia untuk terima pemberian dan anugerah Allah itu. Allah bagi pada waktu yang tepat. Macam seorang ibu, anak dia nak main pisau, ibu dia tak bagi. Adakah kerana bila ibu tak bagi, ibu tu benci anak tu? Ibu tak pernah benci anak dia. Ibu tak pernah benci anak dia. Cuma pada waktu tu anak tu belum mampu untuk memegang pisau. Kerana waktunya masih kecil. Takut memudaratkan. Dan kalaulah Allah bagi kita punya doa tu mustajab sekarang, dalam keadaan kita tidak bersedia, takut menambah kemudaratan. Jadi Allah tangguhkan pada waktu yang tepat untuk kamu bersedia menerima anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah simpan pahala kamu sampai di akhirat. Allah simpan pahala doa kamu itu di akhirat. So setiap doa yang kamu panjatkan dan kamu langitkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu akhirnya Allah terima. Tapi nanti di akhirat. Dan yang paling besar penerimaan Allah itu adalah di akhirat. Bukan bila kita kata Allah makbul sekarang, itu dah besar, itu hebat. Itu maknanya kamu ni Masya Allah. Tak. Doa yang makbul dan kemakbulan yang paling besar adalah Allah simpan doa kamu di akhirat. Sebab apa di akhirat tu lebih besar tuan-tuan? Sebab akhirat tu kekal. Sebab akhirat tu lama. Sebab akhirat tu abadi. Kalau dekat dunia ni kamu nak apa? Nak makan sedap, nak travel, nak mewujudkan harapan-harapan dan impian kamu. Berapa lama kamu boleh menikmati impian itu? 20 tahun, 5 tahun, kamu nak rumah besar. Berapa lama kamu boleh duduk rumah tu? Setelah nanti kamu meninggal, 20 tahun lepas tu, kamu dah tak tahu dah siapa yang mendiami rumah ini. Kereta kamu, harta kamu, kebahagiaan yang kamu hari ini dapat, semuanya sementara. Jadi, kalaulah Allah makbulkan di dunia, itu dah Alhamdulillah dah. Tapi belum cukup baik lagi. Kebaikan yang sebenar dalam makbulnya doa itu adalah apabila Allah simpan di akhirat. Sehingga apabila orang-orang yang Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan doanya di akhirat, dia sangat bahagia, dia sangat terkejut. Sebab dia lihat banyak pahala yang tak pernah dia buat, tapi terwujud dalam catatan amal dan memberatkan timbangan amalan dia. Daripada mana datang perempuan pahala tersebut? Semua itu adalah kerana sabar dan penantian yang panjang untuk akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan dan Allah transfer menjadi pahala-pahala yang berlipat kali ganda. Sehingga dia masuk syurga kerana atas kesabaran dia menanti doa-doa yang diharapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala makbulkan. Para sahabat bila dengar cerita ni, wahai Rasulullah, kalau macam tu fal nukthir. Kalau macam tu kita akan banyak berdoa macam tu. Kalau macam tu baik kita banyak doa. Sebab semua dimakbulkan. Nabi kata Allahu Akbar. Allah lagi banyak pemberiannya. Selagi mana kamu banyak berdoa, Allah dah bersedia dan sentiasa setia untuk memberikan jauh lagi banyak daripada apa yang kamu doakan. La ilaha illallah. Dan Ramadan, ini dia punya pintu langit terbuka tuan-tuan. Segala apa yang tuan-tuan inginkan selama ini, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Rayu Allah, harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat kan? Dan yang kelima adalah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah SAW. Tuan-tuan kena banyak infak.
kita kena banyak infak. Infak ni antara benda yang tak boleh tinggal dalam Ramadan. Sebab kalau luar Ramadan pun Allah dah janji tau akan diberikan dengan gandaan pahala yang sangat banyak. Dalam surah Al-Baqarah tu Allah sebut mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Apabila orang berinfak di jalan Allah itu seperti dia menanam biji benih. Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil, sehingga daripada benih itu terpancar 7 sanabila fi sab'atin min kulli sumlatin mi'atu habbah, dan setiap satu dahan itu ada 100. So tu maknanya tuan-puan sedekah RM1 dan atas kadar kesungguhan dan keikhlasan itu boleh digandakan menjadi 700 kali ganda. Ini bila tuan-puan? Ini di luar Ramadan. Ini di luar Ramadan pun Allah dah gandakan pahala infak. Tuan bayang kalau dalam Ramadan berapa banyak pahala tu. Berapa banyak pahala itu. Kalau di luar Ramadan pun seluas dan sebanyak itu, Allah la ilaha illallah. Kalau dalam Ramadan macam mana? Sebab itu para sahabat SAW mengatakan kana ajwadun nas. Nabi Muhammad bila masuk dalam Ramadan, Nabi dermawan tu lebih daripada hari-hari biasa. Kita memang dah infak dah sebelum Ramadan pun. Tapi dalam Ramadan kita kena lebihkan sikit. Macam Nabi SAW. Nabi kita kenal adalah orang paling dermawan sekali. Apa je Nabi tak bagi. Semua orang yang menempel, semua orang yang dekat dengan Nabi SAW, semua dapat bahagian daripada pemberian Nabi Muhammad. Tak kisahlah kecil ke, besar ke, Arab ke, bukan Arab ke, hitam ke, putih ke, tua ke, muda ke, kafir ke, Muslim ke, semua Nabi SAW bagi tanpa Nabi berkira. Ada orang tu baru mu'allaf masuk Islam, Nabi bagi seluas satu lembah penuh dengan kambing dan unta kepada orang mu'allaf itu. Yu'ti wa la yakhshal faqar. Para sahabat kata, Nabi ni memberi tanpa takut kepada kefakiran. Ini bila ni? Ini di luar Ramadan. La ilaha illallah. Ini di luar Ramadan. Kalau dalam Ramadan, infak ni kalau segi bahasa ada soalan tanya. Infak ni macam bagi sedekah pemberian juga kan? Macam family bagi makan. Infak tu dia adalah umum. Nanti akan masuk zakat, ada masuk fidyah, ada masuk sedekah, ada masuk hadiah. Infak ni pemberian. Apa cara pun yang atas nama pemberian itu infak. Cuma bila sebut infak, bila sebut sedekah, bila sebut pemberian, dia ada dia punya turutan dia. Dia ada dia punya tingkatan dia. Dia ada lapisan dia. Siapa yang lebih utama? Terutama daripada kalangan terutama tu siapa? Kena utamakan ahli keluarga. Yang kedua saudara mara. Yang ketiga jiran tetangga. Kemudian ikut range radius kat mana kita punya duduk setempat tu. Ada tak orang susah? Ada tak orang miskin? Kalau ada, utamakan. Kemudian kalau semua dah alhamdulillah dah, baru meninjau di luar daerah, di luar negeri, di luar negara, ada tak lagi susah? Maka kesebaran pemberian itu akan meluas daripada tempat yang kecil sampai ke merata. Begitu. Supaya kita tahu macam mana kita nak menjalankan infak kita ni. Ada orang dia fokus kepada kawan-kawan, kepada kenalan. Tapi dengan ahli keluarga dia berkira ni dah salah dah. Ni dah salah. Ada orang dia sedekah dekat luar negara tapi orang dalam rumah dia tak makan. Infak ataupun nafkah kewajipan terabai. Ini dah salah dah. Dia melakukan benda yang sunat dan meninggalkan benda yang wajib. Haram hukum dia. So semua benda dalam agama ni kena buat berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Sebab tu ada dipanggil fiqhus sedekah. Kefahaman dalam sedekah itu perlu diluruskan supaya kita memberikan siapa yang lebih utama. So daripada makna pemberian sedekah ini termasuklah kita menyediakan makanan orang berbuka, tuan-puan. Menyediakan makanan orang berbuka. Kita kena menjadi orang yang dermawan ketika memberi orang makan berbuka. Kata Nabi SAW, man, barang siapa aftara as-saiman, barang siapa yang memberi atau menyediakan makanan orang berbuka, kana lahu misla ajrihi la yanqus minhu syai'ah. Pahala dia sejibi, sama macam orang berpuasa,
dan tak berkurang sedikit pun. So pahala ni dia sangat luas. Sama ada orang yang bagi duit sponsor makanan, beli nasi ayam, beli ayam gepuk, beli tiramisu, beli kunafa ataupun apa-apa makanan viral, dia letak dekat hidangan orang berbuka. Dia tak masak pun, dia just bagi duit je. Dia just order dekat Foodpanda ataupun Grab, makanan sampai, pahala dia dapat yang sama. Ataupun orang tu sedang menyediakan makanan dah ada dah, tinggal dia susunnya dekat atas safrah tu, atas meja makan dia letak cawan, pinggan, dia tuangkan lauk nasi. Itu semua bahagian daripada penyediaan makanan yang dapat pahala sejibik. Sejibik dah tahu kan, tanpa mengurangi sikit pun pahala orang berpuasa tu. Kalau seorang puasa, kalau seorang awak sediakan makanan, kalau 2 orang, kalau 3 orang, kalau 50 orang, kalau 200 orang, 200 pahala orang berpuasa tu masuk dalam poket tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Dan pahala puasa ni banyak mana tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak pahala puasa ni banyak mana? Tak boleh diukur pahala puasa ni. Pahala-pahala ibadah lain, ini ada ukuran dia. Ini boleh kita tahu. Pahala baca Quran, 1 huruf itu sama dengan 10, betul? Pahala selawat, 1 selawat sama dengan 10 pahala, 10 darjat naik, 10 dosa terhapus. Setiap 1 tasbih seperti menumbuhkan pohon di syurga. Apa lagi? Solat jemaah 27 kali pahala. Pahala infak kita sebutkan tadi boleh naik ke 700 kali ganda. Setiap ibadah pahala, setiap ibadah dalam agama, Allah dah sebut dah berapa pahala pada setiap satu portion ibadah tu. Illa siyam, kata Nabi, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan mengganjarkan orangnya pahala itu, tanpa Allah menyebutkan berapa pahala tersebut. Cuma Allah nisbahkan pemberian ganjaran itu kepada Allah. Allah ni kaya, Allah maha kaya, dan pemberian itu diukur dengan kekayaan Allah. Siapa hari ini boleh sebut berapa aset kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tak ada kalkulator, tak ada teknologi boleh mengukur kekayaan Allah. Dan Allah kata pahala puasa itu diberi atas kedermawanan dan kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu kalau kita jumpa Ramadan kan, kita Ramadan Karim, dia sebut Ramadan Karim, Ramadan yang mulia, Ramadan yang pemurah dengan ganjaran pahala. Dan kita nak jawab apa tuan-tuan? Kita jawab apa? Allahu Akram, Allah lagi dermawan, Allah lagi pemurah, Allah sang pemberi dan memberi anugerah. Ramadan tu dah cukup hebat dah. Tapi Ramadan itu bukanlah Ramadan melainkan kerana Allah yang mengganjarkan setiap apa yang ada dalam Ramadan itu. So ini antara perkara-perkara yang kita boleh lakukan. Dan yang terakhir adalah baca Quran. Tuan-puan, baca Quran tuan-puan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala bila sebut tentang Quran, bila Allah memperkenalkan kepada kita tentang Ramadan dalam Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang Quran. Allah tak sebut tentang puasa. Allah sebut tentang Quran tuan-puan. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang kami turunkan padanya Quran. Bukan bulan Ramadan yang kami wajibkan padanya puasa. Kita hari ni sangat sinonim kan, sebut Ramadan itu puasa. Betul tak? Hatta orang Melayu panggil bulan Ramadan ni bulan puasa. Puasa itu dah ada dah, walaupun bukan Ramadan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala istimewakan Ramadan ini dengan Quran. Kerana Ramadan menjadi bukti dan saksi turunnya Al-Quran yang mulia. La ilaha illallah. So kita memang kena allocate-kan waktu kita sangat banyak dengan Quran. Para a'imah kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, masuknya Ramadan, mereka meninggalkan kelas-kelas pengajian.
Mereka meninggalkan kitab-kitab bacaan untuk mereka beri tumpuan sepenuhnya kepada Quran. Dan jangan ditanya berapa banyak mereka khatam. Jangan dihitung berapa banyak kali mereka khatam. Itu sangatlah banyak yang kita sampai hari ini tak mampu untuk mengikut apa yang telah mereka capai. Tapi macam saya sebutkan tadi, kita tak kejar khatam. Tapi kita kejar berapa banyak yang mampu untuk kita baca. Khatam bukan syarat. Sebab setiap orang tu ada kapasiti yang berbeza. Setiap orang tu ada kemampuan-kemampuan yang berbeza. Tapi kalau hari ini Ramadan dia berjaya melebihkan bacaan luar daripada biasa, daripada ukur bandingan diri dia, itu dah cukup lagi baik. Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menghargai kesungguhan-kesungguhan hamba yang telah dipersembahkan ibadahnya kepada Allah tanpa menilai sebanyak mana kamu punya ibadah. Kuantiti itu tidak diukur dalam konsep penerimaan ibadah. Kuantiti ibadah itu tak pernah menjadi nilai tambah di dalam ibadah. Saya ulang balik. Kuantiti dalam beribadah itu tidak pernah menjadi kayu ukur penerimaan Allah. Yang penting adalah kualitinya. Kadar macam mana kita berjaya untuk menghayati dan meluangkan waktu lebih banyak dengan Quran, tuan-tuan. Kalau sebelum ini kita berjaya baca 15 juzuk je, tahun ni kena upgrade walaupun hanya semuka lebih. Walaupun hanya satu ayat lebih berbanding bulan, itu pun dah cukup baik apa yang telah kita berjaya persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kita kena sangka baik apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita cuba pertahankan ketaatan kita dalam Ramadan ini, Allah Subhanahu Wa Taala terima. Setiap langkah pertama, setiap kesungguhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala hargai. Dia nampak kepenatan kita, kelelahan kita, kesibukan kita, tapi di tengah-tengah ruang-ruang yang sibuk itu tetap kita luangkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jauh lebih Allah Subhanahu Wa Taala hargai. Manusia tak hargai. Apa je yang kita buat, mungkin ada suara-suara sumbang ataupun ada je komen-komen yang tak membina. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kebaikan itu kecil, walaupun kebaikan itu tak sempurna, tapi Allah yang Maha menerima. Sebab yang kita buat itu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat kadar keikhlasan dan kadar kesungguhan yang kita cuba untuk bangunkan pada bulan Ramadan ini. Dan saya nak sebut juga tentang antara Quran yang kita boleh jadikan amalan adalah kita kena perbanyakkan bacaan surah Qul Huwallahu Ahad. La ilaha illallah. Qul Huwallahu Ahad tu kena menjadi zikir dan rutin bacaan kita dalam Ramadan ini. Kalaulah ada orang baca Quran tapi dia kena tengok Quran, dia tak hafal banyak surah dalam Quran, ataupun dalam kesibukan dia tak sempat nak buka mushaf, jadi dia dapat pahala baca Quran itu hanya kerana tilawah Quran, buka mushaf, datang tadarus. Quran bukan terhad untuk dibaca ketika membuka mushaf. Walaupun tak buka mushaf, tetap kita boleh mendapatkan pahala daripada bacaan-bacaan Quran dengan kita mengulang-ulangi surah Al-Ikhlas. Kata Nabi SAW, Qul Huwallahu Ahad yusawi thuluthul Quran. Surah Qul Huwallahu Ahad itu menyamai 1/3 Quran. 1/3 Quran ni adalah panjang syarahan para ulama'nya, tapi antara yang disebutkan adalah 1/3 pahala Quran. Ada yang sebut 1/3 daripada makna tafsiran Quran. Ada yang mengatakan 1/3 Quran tu maknanya isi Al-Quran. Tapi kita boleh bersangka baik kepada Allah Al-Madad Al-Ghadri Mashhad. Kan maknanya kita boleh memilih ataupun berpandangan ataupun bersangka baik kepada Allah bahawa 1/3 Quran itu maknanya pahala Quran. So, bayangkan 3 kali baca dah boleh khatam. Dan bayangkan tuan-tuan jadikan ia adalah zikir rutin harian. Pegang tasbih, baca Qul Huwallahu Ahad sampai 1/100 kali. Boleh insya-Allah. Ini antara perkara yang perlu kita perbaharui dan kita perlu perbanyakkan. Qul Huwallahu Ahad itu menjadi zikir rutin harian kita insya-Allah. Dalam train, dalam kereta, tengah berjalan kat bazar, tengah menunggu, tengah duduk saja, kan? Baca Qul Huwallahu Ahad. Berhenti consume apa-apa hiburan yang melalaikan.
InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Kalau ada beberapa soalan mungkin saya boleh raikan sebelum beberapa minit terakhir. InsyaAllah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terbaik Puan Zuliana yang telah berkongsikan kepada kita nota tu. Apa antara amalan untuk perempuan dalam haid dalam bulan Qadar? Banyakkan berdoa. Nabi SAW apabila ditanyakan oleh Aisyah, Nabi kata pada waktu Qiyamul itu atau Qadar itu baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tak solat, tak baca Quran, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menyebutkan Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau sesungguhnya engkau lah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai kemaafan. Fa'fu anna, maka maafkanlah kami. Ulang-ulang doa ini. Kita dulu dekat Yaman, doa ini menjadi doa wirid harian. Maknanya kalau ada waktu-waktu senggang, waktu-waktu kosong, mikrofon tak pernah berhenti daripada membaca doa ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka. Yang mana lebih afdal? Qada solat atau solat tarawih? Qada solat lebih afdal. Ustaz nak tanya, kalau ikut turutan solat sunat afdal, solat sunat rawatib atau solat witir ke? Solat witir baru solat rawatib. Ustaz ada buat jadual pengajian kat TikTok ke? Dekat TikTok saya tak ada jadual yang tetap lah. Maknanya kalau saya pergi mengajar tu, kalau ada kesempatan saya touch up phone saya dekat mana-mana tempat, internet pun okey, bateri pun ada, saya letaklah phone saya. Kejap lagi pukul 9 saya ada kelas. Saya baca tafsir surah Al-Waqi'ah. Boleh jemput kalau ada kesempatan, saya buat live kali. Kejap lagi pukul 9. Jadinya lepas solat maghrib baru boleh baca lah doa puasa sebulan. Niat puasa sebulan lepas maghrib nanti boleh, betul. So Ustaz, boleh ke ibu yang tidak dapat solat meneman anak-anak dan duduk di masjid terutamanya semasa Jumaat Isyak dan Tarawih, niatnya agar anak lelaki tak dapat mendirikan Ramadan? Boleh duduk dalam masjid tapi jangan duduk dalam ruang solat utama lah. Temankan dia, cukup dengan hantar dia kemudian balik. Nanti dah habis solat datang lagi ambil. Cukup untuk itu, tak perlu kita duduk masjid dan mana yang kita hantar dia sahaja. Itu lagi baik lah. Kalau duduk masjid dalam keadaan haid, itu tidak digalakkan. Tapi kalau dia dapat solat sekali, jauh lagi baik. Kalau dalam keadaan tidak uzur lah. Ustaz, sekarang banyak batuk, berkahak. Kalau puasa kita batuk berkahak, jangan tarik je kahak tu. Puan Syahidah Hadi, jangan tarik je. Kalau tarik tu wajib buang. Sebab dia dah sampai pangkal zahir ni. Okay. Kalau biar dia maintain dalam tu, duduk diam, bila kita telan tu ada geli-geli sikit, ada basah-basah sikit, tak apa, sebab masih batin. Dosa tak kalau betul-betul tak sengaja tak dapat tunai janji. Tak sengaja tak dapat tunai janji, kena minta maaf kepada orang yang kita berjanji tu kalau kita tidak mampu untuk melaksanakannya. InsyaAllah. Allah Ta'ala alam. Dan sesiapa yang ingin bersama dengan kita adakan tadabbur surah Maryam nanti pada bulan Ramadan. Kita akan start pada hari Sabtu ini insyaAllah. Kalau sesiapa yang nak mencari-cari pengisian Ramadan, kita adakan tadabbur surah dan surah Maryam InsyaAllah dalam 4 sesi pengajian, dan kita akan bedah surah Maryam ini dengan mendalam, dan kita akan melihat setiap satu apa yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan melalui satu orang yang namanya Maryam, satu-satunya nama di dalam Al-Quran. Dan kita akan lihat setiap sesi itu permulaan tentang siapa Maryam ini, daripada sudut leluhurnya, zuriatnya, adakah kemenjadian seseorang itu hanya kerana susur galur sahaja. Ada orang kata, awak bolehlah awak anak soleh sebab ayah awak ustaz.
Ada orang kata bolehlah awak ni baik sebab keluarga awak baik. So nak tanya, adakah kemestian seseorang tu menjadi baik itu diukur dengan leluhur dan keturunan dia? Ataupun ada nilai tambah yang lain? Kita akan lihat macam mana pembentukan Maryam ini menjadi watak yang sangat dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana dia boleh keluarkan daripada rahimnya seorang anak yang meneruskan mata rantai orang-orang soleh. Itu antara yang kita akan sebutkan. Yang kedua, sesi yang kedua, kita akan cerita macam mana kehidupan Maryam. Macam mana cara orang-orang perempuan itu menghindari fitnah, dan macam mana dia menjadi orang yang mahal nilai kehidupan dia. Adakah dia masuk campur dengan urusan-urusan yang hari ni orang sibukkan, ataupun dia dapat sentuhan guru daripada siapa gurunya, dan adakah dan macam mana ujian-ujian itu boleh membentuk diri dia. Kita akan belajar daripada kehidupan Maryam tu. Dan sebenarnya kehidupan Maryam itu, walaupun cerita Maryam ni 2000 tahun lebih dah. Dah 2000 tahun lebih dah daripada zaman 2026 ni, kan? Tetapi setiap plot, setiap babak, setiap scene di dalam kisah Maryam tu kita boleh relatekan dengan kita hari ni. Yang hari ni orang dah abaikan dah. Dan tak nak dah letak nama anaknya Maryam sebab rasa nama Maryam ni terlalu tradisional. Nak nama anaknya Raisa, Rania, nak anaknya nama Adriana, ataupun anak nama-nama yang lebih trending, viral dan lebih on market. Allah Ta'ala. Maryam tu, nama Fatimah, Halimah tu nama-nama. Padahal inilah idola kita, inilah orang-orang yang perlu untuk kita telusuri kisah-kisah mereka. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, kalaulah kisah Maryam tak penting, Allah tak letak dalam Quran, tuan-tuan. Kita dah khatam novel banyak dah tentang watak-watak palsu yang diwujudkan oleh manusia. Ini watak yang wujud, yang dikarang, yang pengarang, director dia adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adakah dah baca? Adakah dah tahu siapa sosok manusia perempuan di sebalik namanya Maryam? Apa makna Maryam tu? Dalam Quran Allah kata, wa inni samaituha Maryam. Ibu dia namakan Maryam ini dalam kandungan, dalam perut. Allah ilhamkan nama Maryam ini. Itu kehidupan Maryam. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menguji Maryam. Macam mana cara ujian itu? Ketika dia sendirian, ketika dia berseorangan, duduk di mihrab dia, duduk di dalam tempat ibadahnya, tiba-tiba ada lelaki datang. Lelaki datang, tuan-tuan. Bukan lelaki PM, bukan lelaki komen, bukan lelaki tu like story je. Lelaki tu masuk dalam rumah dia, tuan-tuan. Dalam keadaan Maryam ni sangat menjaga diri. Dalam keadaan Maryam ini adalah orang yang sangat menjaga barrier, tak ada menjaga ikhtilat. Lelaki tak follow lelaki, tak like story lelaki, tak komen yang bukan-bukan, ataupun tak ada langsung dalam ruang hidup Maryam ini untuk meninjau kehidupan ataupun kita panggil sebagai mencari attention lelaki. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala takdirkan ada lelaki datang. Fatamassala ruhana. Masya Allah, penuh syifa. Dan dalam hadis Nabi kata, semua anak-anak itu disentuh syaitan kecuali Maryam alaihissalam. Kecuali Maryam alaihissalam. Sebab ibu dia berdoa, wa inni wa'idhuha bika wa dhurriyyataha minasyaitanir rajim. Dan kita akan lihatlah macam mana tafsiran para ulama tentang hadis itu. Setiap orang, setiap manusia, setiap anak Adam yang keluar itu ada sentuhan syaitan pada dia. Kecuali Maryam alaihissalam. Allah jaga dan Allah pelihara. Sebab itu kan antara adab bersama suami, bersama isteri itu dimulai dengan isti'azah, supaya syaitan tu dia tak joint venture ketika kebersamaan itu ada. Dan ini adalah amalan-amalan orang soleh. Amalan-amalan
orang-orang yang disebut nama dalam Quran. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menutup kisah ini dengan Allah mempertahankan Maryam. Ketika Maryam dah tidak ada lagi orang boleh mempertahankan dia, ketika Maryam dah tak tahu cara macam mana nak pertahankan diri, tahu tak apa Allah suruh buat? Adakah Allah suruh buat press conference? Adakah Allah suruh Maryam ni update status pertahanan diri kamu? Adakah Allah suruh Maryam ni cari sokongan-sokongan kawan-kawan terdekat, keluarga, pergi cari lawyer, boleh selamatkan dia dekat mahkamah hasil tuduhan dan tuhuman manusia? Tak. Allah suruh Maryam diam. Itu dipanggil puasa Maryam. Allah suruh Maryam diam. Biar Allah yang menggerakkan hati-hati manusia ni. Biar Allah yang membela Maryam dalam keadaan Maryam ni diam. Sebenarnya masalah banyak boleh diselesaikan dengan hanya diam. Dan kita akan belajar diam daripada Maryam. Sebab itu ada namanya puasa Maryam. Puasa Maryam bukanlah puasa tak makan, tak minum, tapi tak berkata-kata. Tak banyak cakap. Kita kan banyak cakap. Saya sebutkan tadi kan. Manusia ni ada kuota harian dia bercakap. Tapi kita kena belajar. Sekarang ni kan orang belajar bercakap. Macam mana nak cakap lancar? Macam mana nak cakap dengan audience ini? Macam mana skill untuk kita bertutur, berkomunikasi, berinteraksi dengan masyarakat? Tapi kita lupa untuk belajar untuk diam. Sedangkan diam tu pun perlu dibelajar macam mana orang belajar untuk bercakap. Ketika manusia ni semua bising, semua nak bercakap, semua nak keluarkan pandangan, tiba-tiba Allah suruh diam. Masya Allah. Ketika dah rosak zaman, ketika kita tak mampu untuk betulkan dan perbaiki, antara pilihan yang kita ada, diam. Dan Nabi Muhammad SAW pun sebut, man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu beriman dengan hari akhirat dan beriman kepada Allah, bercakaplah baik ataupun diam. La ilaha illallah. Dan insya-Allah kita akan sambunglah belajar kisah Sayyidatina Maryam alaihissalam. Dan Allah rakamkan kisah Maryam bukan hanya dalam surah Maryam, surah Ali Imran, dalam surah Tahrim, 3 surah utama ini kita akan lihat macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kisah Maryam. Insya-Allah. Wallahu taala alam. Insya-Allah siapa yang nak menyertai boleh cari dan tekan di link disediakan di TikTok tu, ada dekat muka depan. Dan insya-Allah siapa nak menyertai boleh PM admin kita. Nanti insya-Allah kita akan bantu dan kita akan kongsi juga slide pada hari Jumaat. Tuan-puan, saya akan kongsi slide tu pada hari Jumaat sebab mungkin ada orang yang nak print ataupun mungkin ada orang nak study dulu. Nanti saya akan kongsikan dan kelas ini pun ada rakamannya insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih semua. Siapa nak join sekejap lagi pukul 9 saya ada kelas dekat Masjid Serendah Nurul Iman. Saya akan buat live juga. Jadi apa-apa boleh ikut serta kalau tidak ada apa-apa dan ada kelapangan insya-Allah. Wallahu taala alam. Terima kasih semua tuan-puan. Terima kasih kerana sudi bersama kita pada pagi ini. Moga Allah Subhanahu Wa Taala